Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Brother and sister, hashtag kita hashtag cara jaga kereta. Yes, sekarang contoh. Jadi hari ni kita ada contoh cek enjin menyala siap dengan VSA lagi. Ini untuk model Honda CVF-D 1.8. Okay, so kita nak tengok dia kejap lagi. Sekejap kita cocok. So kita buat perjalanan dia okey je. Ginilah contoh cek enjin menyala. So benda ni akan mengganggu sebenarnya. Akan mengganggu pandangan dan juga konsentrasi kita selaku pemandu. Okey. Okey, so kita akan gunakan benda ni. Menggunakan ni, so kita akan carilah model Honda. So kat mana Honda duduk. Okey, sedang mencari Honda. Di manakah Honda. So ni dia Honda ada, Honda Dongfeng ada. Okey, so tak perlu risaulah Honda mana. Yang penting kita menggunakan scanner untuk kita kesan apakah punca cek enjin tu menyala. Okay? So kita tengoklah dulu scanner ni. Itu dia bateri dia 13 volt dalam keadaan ada aircon. So 16 pin. So kita ambil Jepun. Okay, dia bukan USA, dia Jepun. So retrieving information data. So vehicle 100%. So kita tengok health report. Okay, PGM ada masalah kat situ. Automatic transmission pun ada, satu kod. Kat sana ada 3, itu ada 1. So agak banyak juga model ni dia punya sensor. Jadi kita tengoklah sensor dia macam mana. Okey, banyak juga kat sini. Kita boleh nampak situ. Okey, mana-mana kod dia. Automatic transmission pun ada, ABS pun ada, aircon system pun ada. Okey, so memang banyak juga barang yang dia ni. So kita clearkan DTC. Yes. So kita clearkan DTC. Kita cuba clearkan DTC.